combination yang best. Sedap. Memang sedap lah sebab dia ada kuah. Dia tak kering. Hari bagi 9 sebab memang sedap. Okay, kita jumpa ni orang peminat tegar kedai ni. Okay, makanan. Alhamdulillah sedap. Sedap? Sedap. Selalu dengar kata selalu datang lah. Ya, selalu. Dari dulu sampai sekarang. Okay bang, sedap bang. Okay, doa ya. Jujur ni? Jujur. Okay, terima kasih. Hai, okey. Tengah hari ni kita berada di Shah Alam, Jalan Kebun. Kita nak try ni. Apa? Saudagar kambing bakar. Dekat Shah Alam ni katanya famous. Sebelum ni kita pernah datang sebenarnya. 2018, 2019 macam tu. Tapi restoran dia lain sikit. Sekarang dia dah renovation baru. Ada aircon juga. Jom. Apa yang menarik kat dalam tu, jom. Kita dah duduk kat sini. Tadi dia ada bawa buku menu ni. Tapi dia suruh scan juga. So tengok sini boleh, dekat handphone pun boleh scan dia dulu ni. Kita order dalam ni lah kot. Okay. Kita tengok dulu apa yang menarik baru kita order kan. Makanan dah sampai. Kita order tadi dekat handphone, add to cart semua. Isilah macam ada nama, ada nombor telefon, Gmail semua. So bila kita tekan next tu, kita kena bayar kat kaunter. Bila kita dah bayar submit order tu, bayar kat kaunter berapa, tunggu sekejap je, dia dah sampai dah. Dia memang lajulah servis dia sebab kita datang pun awal 12 lebih, tak ramai lagi orang. Alhamdulillah lah. So yang ni kita order mixed platter. Mixed platter ni harga dia tadi 40 lebih. Mixed platter, okey, RM45 ni. Dia ada meatball ada 6 biji. Nugget ada 5. Yang ni kambing. Kambing ni ayam grill satu portion ni. Yang ni semua kambing bakar. Banyak separuh daripada pinggan ni. Lepas tu ada salad, ada roti juga ni, seketul dengan sausage dengan fries. Okey ni ada rangup baru goreng, panas-panas lagi. Okay. Kita rasa meatball dia. Meatball dia kecil-kecil ya. Meatball dia dah salut sekali dengan kuah black pepper. Dia kecil. Dalam dia ada rasa apa? Daging lah. Rasa daging bukan kambing. Okay, kita nak rasa dia punya ayam ayam grill dia. Ayam grill dia pun dia dah letak sekali kuah black pepper dengan cheese kat atas ni. Ayam dia panas. Dia baru grill. Panas lagi. Dalam dia ada birthday hari ni.
Kita rasa kek dulu lah. Kek dah sampai. Okey, ni kek Kita rasa kek dulu lah. Apa tu? Saya ni bukan penggemar kek Jadi saya rasalah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti carbonara kambing bakar sebagai Ya, belum sampai. Okey. Okay, ni tiramisu dengan indulgent. Oh, ni tiramisu kot. Dia macam Bukan tiramisu, walnut cake ke apa? Oh. Mari jadi Aira esok. Thank you. Kita dah rasa dia punya ayam ni tadi. Dia punya ayam ni saya dah ni tadi potong. Tengok dia baru bakar, jadi masih juicy lah dia punya ayam ni. Dan pula dengan sos dengan cheese ni memang sedap. Tapi yang special kat sini adalah kambing. Ini yang kita nak makan. Okey, sebab nama kedai ni pun kambing bakar. Saudagar kambing bakar. Tu, tengok kambing dia. Kalau ikut kat sini saya nampak kambing dia dibakar tidak terlalu garing. Dia nipis tapi tidak terlalu garing. Biasanya ada yang garing, jadi kadang-kadang keras. Tapi ada setengah orang dia garing tepi tapi tengah masih okey. Ini saya nak rasa dia punya Bismillah. Banyak juga kambing. Banyak portion dia besar. Tapi dia bukan seketul besar tau. Dia potong kecil-kecil. Jadi dia rasa macam ada manis-manis dia tu. Sebelum rasa sebelum ni Black pepper dia apa? Manis? bukan kambing tu. Perapan dia ada manis-manis kat ujung. Saya tak pasti, mungkin rempah dia. Okey. Sedap. Dia campur dengan lemak dia tau. Sebab tu dia juicy. Ni ada lemak-lemak dia. Lebih banyak lah punya portion. Ni roti. Tu dia ada bagi juga ni sos dengan mayonis. Untuk cicah dengan ni kot. Dia punya ni anak saya suka sebab dia rangup dan dia macam ala-ala KFC punya kentang tau. Macam ada bersalut. Dia rangup. Okay. Dia punya nugget tadi ada 5 ketul. So ni mix platter. Harga tadi RM45. Ini set kambing bakar. Nasi esok Kambing bakar satu pinggan ni penuh. Lepas tu ada nasi dengan sup. Dia tak tahu sup kambing ke sup kosong biasa. Nasi tu Ini sup biasa. Sup kosong biasa. Sup kambing. Okey, ni kita perah dulu limau dia atas kambing ni. Okey, itu bagi dia refreshing. Sebab dia dah letak terus sos sos dengan kambing tu sekali. Dia tak tahu sos dia sos macam mana. Okey. Dah ambil kambing dia satu. Sos dia bukan black pepper lah. Dia macam sos. Pasti sos apa? Tapi color dia macam dia ada cili-cili sikit. Bismillah. Bila kita perah limau, campur sos tu, dia ada masam-masam. Lepas tu rasa sos. Saya tak pasti sos dia sos apa. Tapi dia ada, tak ada rasa pedas sangat. Tapi dia ada manis-manis juga.
sama dengan yang kambing grill tadi, tak sama. Sebab yang tu dia guna black pepper sauce. Yang ni berbeza sikit. Ada kelainan antara kambing bakar mix grill tadi dengan kambing bakar steak. Korang kena try dua-dua lah. Tak pasti mana satu yang korang suka. Tapi yang tu kita dah biasa makan dengan black pepper sauce. Yang ni dia lain sikit. Sos dia lain, berbeza. Saya tak pasti macam mana nak terangkan, tapi korang boleh rasa lah sendiri nanti korang datang Okay, kena letak sup kot supaya dia lebih ada kuah sikit. So dekat sini bukan ada kambing tu tau, dia ada juga matcha. So siapa yang suka matcha macam saya, memang best lah. Dia ada banyak sangat jenis matcha dekat sini. Tapi yang orang selalu ambil adalah matcha original lah, which is like this. Dekat luar dia cakap matcha latte. Kalau dekat sini matcha latte tu sebenarnya kopi. Yang ni dia matcha original. Kita ambil dua. Satu matcha original dengan matcha strawberry. So tengok ni, kita kacau dulu before minum. Sebab dia kan susu kan. Okay, matcha dia macam pekat jugalah matcha dia tu. Dia setengah orang luar dia buat matcha tu dia lebih susu, so dia manis. Yang ni dia rasa matcha tu pekat. Dia tak manis sangat. Kalau yang ni pula matcha dia sama je rasa, tapi bawah dia ada rasa strawberry. Dia rasa hint lagi strawberry lah. So siapa yang suka manis boleh ambil yang ni. Yang ni yang tak apa-apa nak manis sangat. Kambing bakar spaghetti nama dia. Okey, ni harga dia satu ni RM38. Okey, dia ada separuh ni adalah kambing bakar, ni separuh lagi carbonara spaghetti Okey, mungkin di sini ada dia punya tu lah. Apa tak tahu ni, slice kambing ke daging slice pun. Okey, nak rasa spaghetti dia dulu tanpa kambing. Spaghetti dia nampak sini ada berkuah. Nampak macam creamy. Bismillah. Dia rasa creamy dan ada kuah. Percaya hari tu kita pernah rasa creamy tapi kuah dia tak berkuah sangat kan. Yang ni masih ada kuah dia dekat tepi-tepi. So kalau makan dengan kambing, try rasa spaghetti dengan kambing. Combination yang best. Sedap. Dia punya portion dia banyak. Banyak. Tengok ni. Kambing dia. Kambing dia banyak. Tengok. Separuh daripada ni. Dia potong nipis-nipis dan kecil-kecil. Jadi senang kita nak makan. Banyak isi daripada tulang lah. Adalah tulang. Tapi banyak isi lah tengok ni. Isi dia campur-campur dengan lemak. Jadi dia masih juicy lah. Dia potong nipis-nipis. Tujuannya biasanya untuk tak nak bagi liat. So memang tak liat lah. Senang je kita potong dengan sudu je. Tak perlu pakai pisau. Okey, memang okey. Okey. Yang ini saya bagi 8. Yang mix platter tadi saya bagi 7.5. Okey. Yang ni pula, yang ni saya bagi 8 juga. Sebab dia punya sos ni saya tak bau, special sikit berbanding tempat lain. Air tadi berapa? Tak silap macam Macam
Matcha RM14. Strawberry RM16. Matcha strawberry. Ya, dah. Okay, saya suka yang ni. And dia dekat bawah ni, dia letak gula tau. So korang kena kacau dulu, baru dia rasa manis. Kalau tak tadi masa fokus dia rasa macam pahit sikit. Tapi yang bila dah kacau, sedap gila. So, I nak ambil spicy creamy tom yum. Harga dia RM21. So, Aina dah rasa dia punya kuah dia. Kuah dia pedas dia, memang tak sesuai lah sebab spicy kan. Tapi memang pedas. Kat sini dia ada udang juga and ada sotong cream. Tapi kuah dia creamy saya suka. Yang creamy-creamy macam ni. Sedap je. Tapi dia kurang rasa tom yum lah. Dia rasa lebih kepada pedas. Dia adalah hint tom yum sikit tapi tak kuat. Tapi portion dia standard je. Tak adalah banyak sangat. Tapi siapa yang suka tom yum tu boleh try. Berasap. Ya, berasap dia panas. Saya bagi 7. Sebab tom yum dia tak kuat sangat. Saya makan. Sedap. Memang sedap lah sebab dia ada kuah. Dia tak kering. Hari bagi 9. Sebab memang sedap. Carbonara tadi kita order 2. Sekarang dah sampai 1. Satu lagi tak sampai. Dia kata kambing tengah bakar. Dia maksudnya bila kita order dia baru bakar lah. Okey lah. Tunggulah sekejap lagi. Kambing dia tak liat je kan. Memang lembut dan sedap. Kuah dia pun bukan black pepper kan mak. Dia lain tau. Tapi kuah tu sedap. And tak jumpa lagi kambing yang liat. Baik lah. Memang best lah makan. Kita dah, patutnya tadi kita order carbonara kambing bakar 2. Tapi sebabkan kambing bakar dia kata lambat lagi. Okay, sebab orang reserve tadi. Dia bagi 1 je. So, kita ambil spaghetti kosong. So dia refund balik duit RM18.40. Harga carbonara ni saya tak sure lah berapa. Tapi dia pulangkan lah daripada tadi keseluruhan 230. Jadi 211. Dia pulang balik RM18.40. Sebab yang ni kosong je. Sebab kita, anak saya tak nak fish. Dia kata ada yang fish tapi anak saya tak suka ikan. Kita ambil yang ni sebabnya kambing yang kita ada ni masih banyak. So dia makan dengan kambing yang sedia ada je lah. Okey tak? Okey, dia creamy. Sedap. Okey. Dia rasa creamy. Banyak. Berasap. Dia panas lagi. Baru buat kot. Panas. Ya, alhamdulillah kita dah selesai makan. Overall okey dia punya ni. Habis semua adalah beberapa yang macam saya nasi tak habis sebabnya dah kenyang. Dia punya kambing banyak. Jadi kita rotah kambing je lah. Sebab nasi walaupun satu portionnya nasi tapi sebab kita dah makan kambing jadi kenyang lah. Overall kalau ikutkan saya bagi 7.5 lah untuk keseluruhan campur-campur semua. Dia lain-lain rasa So kalau ikutkan tadi semua sekali dia total RM211.70 untuk makanan lah dengan minuman. Untuk kek tadi dia 2 slice RM36.70. Kat sini dia ada 3 tempat lah. Kalau dalam ni dia berekon, banyak juga dia punya tempat meja.
boleh reserve juga. Tadi ada orang reserve, so senanglah datang tu dah ada tempat. Sekarang makin ramai orang, tak ada tempat kan. Untuk aircon ni dalam bangunan ni lah. Sebelah ni ada juga yang tak beraircon. Dia ada letak juga meja dengan kerusi. Lepas tu ada lagi satu kat atas. Kat atas dia macam ada bumbung, tapi tak ada aircon lah. Dia open space. Jadi sebelum ni kita pernah datang dia tak ada aircon. Kat sini pun tak ada aircon. Jadi sekarang dia dah renovate. Bila ada aircon selesa lah. Kalau tengah hari panas, dia taklah panas sangat kan. So untuk parking pula, tadi kita masuk jalan besar tu dah nampak dah ada punya kedai ni. Cuma depan tu dia ada kawasan lapang yang kita boleh parking. Banyak juga kawasan dia lapang. Lepas tu kalau situ tak ada kosong, kita boleh masuk dalam kedai ni, ikut tepi ni ada rumah-rumah. Dalam tu pun ada disediakan tempat lapan, kawasan lapang untuk parking. Lah belakang kedai ni. Dulu kita datang pun kita parking belakang. Sekarang bila ada depan, kita parking depan je lah. Sebab ini dah mula ramai. Tadi kita datang pukul 12 lebih sebab dia operasi pukul 12. So 12 lebih tu tak ramai lagi. Sekarang dah pukul berapa? Dekat pukul 2 dah ramai lah orang. So tadi sebab dah makin ramai orang, jadi macam tunggu lama sikit lah. Saya tengok ada meja-meja yang kena tunggu lama sikit untuk di kambing bakar tu. Lepas tu anak saya tadi order carbonara tu kambing bakar, tapi dapat satu je. Lagi tak dapat, ambil carbonara biasa. Sebab kambing nak tunggu jadi lama. So kita ambil kambing yang mana ada. Sebabnya portion kambing yang carbonara tu banyak, dengan saya punya pun satu pinggan tu penuh. So boleh share sebenarnya. Kalau korang yang jenis tak makan banyak, boleh share lah satu pinggan tu, boleh share 2 orang. Alhamdulillah. Dia ada tandas dia ada aircon lah. Tandas pun ada aircon memang selesa lah. Anak saya pergi tadi, tandas dia bersih dan beraircon. Ada surau ada. Surau ada kat belakang juga. Kalau nak ada pastry, ada kek pun ada. Maksudnya kalau nak sambut birthday tu dia dah ada siapkan kat sini. Kita tinggal order je. So boleh celebrate sekali lah. Kat sini memang selesa lah setakat ni. Alhamdulillah. Recommended. Okay, kalau pecinta kambing lah, kalau yang kaki kambing. Yang suka makan kambing sini ada, tapi sebenarnya tak semualah kambing. Kalau orang yang tak makan kambing, ada je fish ada, chicken ada. So memang bolehlah datang. Tak semestinya orang yang tak makan kambing tu tak boleh datang. Ada je pilihan lain ada. Nasi goreng ke apa benda ada. Tapi specialty dia adalah kambing lah. Sebab nama dia pun saudagar kambing bakar kan. Jadi siapa yang datang sini kena cubalah kambing bakar tu. Barulah betul kena dengan tempat dia. Okey, kita jumpa ni orang peminat tegar kedai ni. Okey, makanan. Alhamdulillah sedap. Sedap? Sedap. Selalu dengar kata selalu datang lah. Ya, selalu. Dari dulu sampai sekarang. Okey bang, sedap. Okey, doa ya. Jujur ni. Jujur. Okey, terima kasih.